Assalamualaikum, selamat malam. Hari ni hari Sabtu, tepat 1 bulan 8 2569 bersama dengan tepat 16 Safar 1448 Hijrah. Amai dengar berita Islam yaklah malam ni. Kita dengar berita umum kita dulu nah. Kita ni. Tani hari ni pukul 12. 12 tang hari ni nah. Di tanah ni ada seorang nah bawa pisau masuk ke dalam nak make mah dari kedam mah. Tapi tuai kedai tu wai prip. Tuai kedai tu pecek pintu katuk cerat, katuk autonomat. Bahaya lagi tu baik tuai kedai, lari masuk dalam rumah. Tu. Orang hak buat pisau nak kecil saat ni tak tahu nak tu baik kat mana. Pergi kat tu tak leh, kat ni tak leh. Duk dalam bilik tu. Dalam pak jual tu. Tuai kedai koyak kok dadu mari igak boleh. Dengan tak ada pia jadi kena. Dia ni pun kena igak. Tu nak masuk curi mudah-mudah ke dia lah ni orang tuai kedai ni ya ada lock atau nomad masuk boleh nak tu baik tak leh. Pecek pak katuk pintu. Pintu nak katok pecah mudah-mudah tak leh. Sebab pintu lah ni ya kukuh. Walaupun cumi pun kukuh. Kena igak seorang hak nak pergi curi tu nak pergi apa lah plon tu 12 ini lah tepat 1 buat reka selalu dah nah habis macam tu. Kita tengok di Spain, saya dah pagi tak dikata Spain ni orang Morocco pakak pindah opayup nak pergi di satu tempat di Ceuta ni negeri tapi negeri pok Keronton tapi duk bawah Spain. Penuh masuk le negeri ni nah orang Morocco. Banyak berenang air. Hari ni bunyi pula nah baru-baru berita tu baik pula. Orang hak berenang pergi sana tu nah banyak pelajar ni. Tak gerak berenang air laut. Takut air laut lagi. Mati hak temung dah hari ni nah 97 orang. Mati kau tambah. Pagi tadi duduk dalam 30 lebih. Lepas ni naik 67 orang dah mati. Hak ni di Sweden, di Spain tu. Orang hak gini orang Morocco lah. Orang Maghrib. Tu dia habis macam tu nah. Kita pergi tengok di Jordan. Jordan hari ni duta hak Sahara dalam Jordan suruh orang Sahara hak duk dalam Jordan tu nah suruh tubik ibu habis. Suruh tubik banyak-banyak dalam Jordan. Duk sodok dalam Jordan lah tubik lagi. Hak ni duta tubik perakat sendiri nah. Sebab dalam Jordan ni kau duk teruk. Balah Iran bang teruk dalam Jordan ni nah. Tu. Boleh kalau rambat tubik sikit nah. Boleh jadi kapal tubik ni tak tubik dalam Jordan. Yuk lek Ciubin kalau dua lama-lama lagi tak tubik negeri Jordan lagi ni tak lagi lah. Hak ni duta suruh orang Sahara tubik dalam Jordan nah. Duta Sahara. Bagaimana nah. Hak ni berlaku mai dulu nah di Israel nah. Ada gambar video puak tahang Israel Pak Tuang. Pak Tuang ni dalam tempat tahang puak dia, tahang puak dia nah. Sebab apa? Bunyi kata ya balah dengan ketua dalam tu. Pak Tuang ni beratus tahap senjata tahap dia tu semik. Wang tok kat Dubai darat pokok beratus orang lebih. Pas bunyi kata pula kata puak ni Pak Tuang tok saya masuk berdiri dalam Gaza. Hak ni ada video dah kata buat ya tu. Derek bakat tu baik lagi dalam tahan tu. Buat tahan. Pak Tuang tok saya masuk berdiri dalam Gaza. Lepas tu buat dia di baloh tak pelaga dengan warna duk dalam tahan tu. Tu. Hak ni satu berita tu baik nah. Banyak sungguh kan saya tengok video tu kat Derek buat ya. Dia habis. Tok saya pergi pergi. Habis macam tu. Kita pergi tengok hari ni nang tempat satu hari ni
Rusia berdeh masuk dalam Ukraine pula lah. Semalam ni sampai hari ni. Ambil semalam lagi sampai pagi ni nah. Rusia berdeh masuk dalam Ukraine nah. Orang Ukraine mati 9 orang. Sakit 23 orang. Lepas tu tepat hak Rusia berdeh masuk tu nah. Lima tepat dalam Kiev tu. Kiev ni bandar kota negeri hak Ukraine. Dalam Kiev tu 5 tepat nah kena jaruak tolong nah. Buat menyala apa nah. Mati 9 nah. Sakit 23. Hak ni di Ukraine, di Kiev tu. Habis ibadah. Kita pergi tengok sikit. Hak ni berlaku tepat 30 lagi nah. Morai dulu. Hak ni di Betong. Di Betong lah. Betong hak ni berita tu baik nah, kata pukul 8.30 malam nah, lek malam 8.30. Ada budak duk main nusuk. Buat ya ramai kat rumah nusuk budak-budak lah. Nusuk-nusuk pergi masuk dalam satu tek. Satu bina tek lah amarah. Lek akan tu. Pergi nusuk dalam tu temung orang mati seorang. Orang jatuh nah umur 34. Duduk bawah tangga. Duduk bawah tangga nah. Duduk bawah tangga mati seorang. Mati ni kena apa ni? Bunyi kata bunuh diri. Lepas tu kakak Tino yang main koyak kata dia ni bunuh diri banyak kali dah. Tapi tak berjaya. Nah tak berjaya nah. Mana demo pergi jumpa boleh lah. Hari ni mati sungguh nah. Gantung tekak lah, gantung tekak. Gantung tekak di Bangkalo nah, di Bangkalo nah, bawah tangga di Bangkalo. Di Betong nah. Batu dadu ke besak bomong ke besak mati lah. Gantung tekak nah. Ni berlaku di Betong tepat 30 Morai nah. Dah. Ada pihak nak tambah kita boleh tambah doa juga selamat berjaya nah. Dalam rozah masalah ni bemah nak serah senjata nah. Banyak cong-cong tu baik goyak tu bemah ni nak serah senjata dah. Ni sungguh ke mana ni. Dia kata bemah ni nak turut sungguh lah, turut kau tolong hak ceraca tu. Ceraca kata nak serah senjata, nak serah. Tak sebede. Bemah turut sungguh. Tapi Fort Lexron boleh. Tu. Tiap-tiap hari nah. Malam sekadar ni jumpa bagi esok nah. Tambah beritahu boleh nah. Tu saya baca saya banyak lagi nah. Malam ni assalamualaikum.